Alright, kenapa dulu SMS sekarang game Pop Slay? Sebenarnya ada orang suruh DM akak suruh ni. Suruh tanyakan. Akak tolong tanyakan. Bagi saya dekat situ pun dah nampak yang tak kroni sebenarnya. SMS ada, Pop Slay ada. Itu pun dah nampak tak kroni. And lagi satu, saya ada hak untuk nak berkawan dengan sesiapa pun. Itu sajalah. Tapi dari segi pandangan orang lah, kita tak boleh nak halang untuk diorang berfikir apa tentang kita. So as long as belakang kamera kita okey. Itu dari side saya lah. Jangan nak tambah. Sebab dulu kita pernah dah bahaskan tentang antara kau dengan Aslah. Betul. Dan sekarang ni kau dah rapat. Lepas tu kau tinggal pula belah sini. Siapa cakap saya tinggal? Oh ya ke? Saya tak pernah. Kita terlampau netizen sangat. Ya. Tak, ini untuk ini persoalan-persoalan orang yang kita tolong jawabkan. Kita tolong tanyakan. Dari side saya lah. Bagi saya lah Aku sumpah lu benci jawab soalan ni. Tak ada kroni pun sebenarnya. Okey. Tak ada kroni memang tak ada. Saya kawan je dengan semua orang. Janganlah tambah dah. Tak, so aku back up. So maksudnya netizen je lah lagu-lagukan. Yes, betul. Netizen je yang melaga-lagakan. Tapi netizen takkan lagu-lagakan kalau benda tu obvious nampak. Ini apa kata netizen? Netizen. Okey, dengar aku cakap dulu Jadi sebenarnya dia macam ni. Apa yang aku nampak, sebenarnya kroni ke tak kroni dia tak ada. Dia just macam siapa yang kau lebih selesa, siapa yang kau lebih rapat sekarang, yang mana yang mungkin mudah urusan. Contoh macam aku rapat sekarang ni, mungkin kau nampak dengan Ipan. Sebab dia je yang boleh ajak pergi gym. Harry satu hari je. Jadi adakah benda tu Aiman tahu ni. Sorry. Harry makan, nampak aku tak rapat. Dah asyik makan duk keluar dengan orang lain kan. Jadi mu kena faham yang benda tu. Tapi aku berkawan. Tak payah lutut mu sebab mu sebelum tu lagi. Aku tak lah. Kan aku gaduh dengan kau Harry. So sama juga. Maksudnya sekarang ni kita kawan semua je. Cuma mungkin masa kita banyak habis dengan ni, mungkin hobi dia sama, ataupun kita ada kerja dengan dia, ataupun dia je masa yang terluang sekarang untuk ni. Jadi gitu. Bukan maksud kita tak berkawan. Cuma takkanlah nak kena semua satu video tu semua kena masuk semua. Nak lagi emo semua kena semua. Kau ingat aku tak ada kerja lain ke? Faham tak? Jadi Tapi gitu. saya dekat office lain. Dengan Ipan saya macam ajak time bosan je. Ipan jom pergi gym. Ipan